wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Hari ini saya berada di Sungai Sempit. Misi hari ini adalah untuk mencari sembilang untuk lauk tengah hari ini. Tu sekarang waktu pagi lah, baru sampai, air pun tengah surut ni. Jadi kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki, kumpau berdarah. Okey sahabat, tanpa membuang masa, nanti kita set up pancing dan kita terus memancing lah. Pada sahabat-sahabat yang belum subscribe tu, saya harapkan sahabat semua subscribe lah, bagi memantapkan lagi video-video saya pada yang masa-masa yang akan datang, dan beri semangat kepada saya untuk terus berkarya ya. Okey, jangan lupa pada sahabat-sahabat semua subscribe, like, share serta tekan loceng. Hari ini kita menggunakan umpun ya untuk target kita sembilang ataupun ikan-ikan anak-anak ikan gerut-gerut. Jadi kita cuba lah hari ni, mudah-mudahan ada rezeki ya. Okey, umpun pun segar lagi lah, beli dekat Sungai Kerang tadi ni. Okey sahabat, kita tunggu lanjut. Kita guna umpun sahaja hari ni, kita cuba ya. Okey, balangan yang pertama. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lanjut. Okey, benar. Oh, alhamdulillah. Sembilang. Alhamdulillah. Okey, lanjut. Okey. Saya buat strike. Kenapa kau? Tengok. Okey. Ada kaitan sembilang. Tengok. Narik yang bagus tu. Melengkung. Ya, ikan belukang. Tu dia. Strike belukang. Lanjut. Strike lah tu. Ikan apa? Strike ni. Kenapa tu? Target kita sembilang. Ya, sembilang. Ya, alhamdulillah. Sembilang. Okey, lanjut. Itu dia sembilang. Alhamdulillah. Gerut. Boleh tak?
Bangkit dah tu. Oh, ikan. Strike tu. Kita tengok strike ikan apa tu. Ini duduk bawah ni. Ada. Tu mengenjut tu bawah dah. Ikan apa belukang? Kau 9. Belukang. Oh, gang. Nanti kita lepaskan lah belum sekian ni. Okey. Lanjut. Besar juga. Kita lepas. Kita tengok apa yang kena. Ada menunjuk tu. Kenapa? Kenapa kah karangannya? Wah, ikan ni. Apa nama ikan ni? Okey lah. Kita lepaskan lah. Okey, kena. Ada belukang tu. Tu apa? Oh, belukang. Kita lepaskan balik. Lanjut. Ni lagi kot. Tengok apa yang kena. Apa macam dia je belukang. Gede-gede bunyi. Iyalah. Kita lepaskan balik. Kita strike belukang je kena ni. Strike belukang. Okay, kita lepaskan balik. Lanjut. Okey sahabat, selesailah kita memancing hari ni. Tamatlah. Tak ada ikannya nampaknya, dapat 2 ekor je. Ikan 9 pun tak berapa besar. Yang dapatnya, yang banyak strike ikan belukang. Belukang. So kita lepaskanlah balik ikan belukang tu. Ikan sisik pun tak ada. Air tak berapa cantik ni. Hujan semalam lebat sangat. So dapat 2 ekor je lah rezeki hari ni. Alhamdulillah jugalah. Dapatlah kita buat lauk. Okey sahabat. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. So nanti kita tunjukkan apa hasilnya. 2 ekor je. Nanti kita tunjukkan jugalah. Okey sahabat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Serta komen. Assalamualaikum. Okey sahabat, inilah hasilnya pada hari ini. Tak ada seberapa ikan belukang je yang naik. Kita lepaskan balik lah. Dapat 2 ekor je 9 dan 1 kg. Jadilah.